Soalan 4. Cari nilai P. Jadi A, P tambah 0.35 juta sama dengan 1.4 juta. Ini adalah pengenalan kepada algebra. Apa tu algebra? Nilai yang kita tidak tahu. Satu nilai yang kita belum tahu. Tapi kita boleh tahu. Iaitu apakah, jadi dia buat kotak ke, dia buat algebra ke, sama je soalan dia. Apakah nombor tambah dengan 0.35 juta sama dengan 1.4 juta? Nak buat macam mana? Kita gunakan logik saja. Jadi kalau contohnya ada soalan yang lebih senang, iaitu berapa tambah 2 sama dengan 3? Berapa tambah 2 sama dengan 3? Jadi, berapa tambah 2 sama dengan 3? Lepas 2 apa? 3. Jadi, 1. Okey? Nak dapat 1, nilai P ni 1 lah. Nak dapat 1, kamu kena ambil nombor ni, tolak nombor ni. Jadi, dekat atas 1 nanti, cikgu akan ajar kamu pindahkan. Jadi sekarang cikgu kenalkan dulu. Pindahkan nombor yang positif di sini, menyeberangi tanda sama dengan, dia akan jadi negatif. Jadi P sama dengan 3 tolak 2 dapat 1. So yang ini sebenarnya nak cikgu nak beritahu kamu, nilai P boleh didapati dengan 1.4 juta tolak 0.35 juta. Itu pindah tu positif pindah jadi negatif. Plus jadi minus. Macam tu. Jadi 1.4 tolak dengan 0.35. Kita buat style sekolah menengah sikit. Jadi kita tak payah kira kat sini. Kita kira dekat tepi dan kita jawapan je. 1.4 sebenarnya tu 2 titik bulan. Jadi kita letak 1 kosong lagi sini. Dan tolak 0.35. Jadi 0 tolak 5 tak boleh. Tinggal 3, 1, 10, 10 dapat 5, 3 tak 5, kosong dan 1 kosong 1. Jadi jawapannya ialah 1.05 juta. Dia nak jawapan dalam bentuk apa? Tak cakap. Kalau tak cakap, okeylah ni. 1.05 juta iaitu nombor di dalam perpuluhan juta. Tapi mungkin cikgu kamu kata, yang ini saya nak kamu bagi dalam bentuk pecahan ataupun dalam 6 bulan. Jadi kita bagi ketiga-tiganya. Ni nak tukar pada bentuk pecahan macam mana? 1, ini 2 titik perpuluhan ada 2 nombor sebab titik. Ini lah 05, kita tak baca 05 lah, baca 5 je. Tapi per 100. Macam tu. 1, 5 per 10 juta. Tapi 5 dengan 100 ni boleh bahagi 5. Jadi bila bahagi 5 dapat 1. Bagi 5 dapat apa? Kalau tak pasti tulis lagi 100 bahagi 5. Jadi 5 darab 2 10 dan kosong. Jadi 20. Jadi dalam ringkasnya ialah 1 per 20 juta. Dan mungkin juga cikgu kamu nak dalam bentuk nombor bulat. Jadi yang ini cikgu ambil sini lah. Darab saja sejuta. Bila darab sejuta, kamu kena alihkan tempat perpuluhan tu sebanyak 6 kali. Jadi 1.05, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dia ada 3 kosong di belakang sekali. Dia ada kosong, kosong, kosong. Dan kemudian ada kosong lagi depan sikit. Dan tu ada 5. Ada kosong, ada 1. Jawapannya adalah 1.050.000. Okey? Semuanya ada. Soalan B, P tolak 61/4 juta sama dengan 11/2 juta. Berapa tolak 61/4 juta sama dengan 11/2 juta? Seperti soalan A tadi juga. Kalau iaitu tambah.
Okey. Jadi tolak. Yang tolak pindah jadi tambah. Logiknya kamu fikir jadi P tolak berapa sama dengan 4. Berapa tolak 2 sama dengan 4? Adakah 2? 2 tolak 2 kosong. Betul. Okey, kalau kita gantikan. Kalau 3 tolak 2 1. 4 tolak 2 2. 5 tolak 2 3. 6 tolak 2 4. Jadi untuk dapat 6 tu, kamu pindahkan negatif 2, dia akan jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Di sini, P adalah sama dengan 1/2 juta tambah 6/4 juta. Jadi 1/2 juta tambah 6/4 juta. Nak tambah macam mana? Okey, tambah kita samakan dia punya penyebut. Okey, jadi sebab ni 4, kita darabkan 2 saja sini. Jangan darab 4 ni darab 2. Tak perlu. Kalau kamu buat itu nanti banyak kerja Jadi kamu kalau nombor ni boleh jadi nombor ni darab saja. Ini nombor ni sajalah. Dia akan jadi 1/2/4 juta tambah 6/4 juta. Okay, kalau tambah nombor bulat tambah nombor bulat dapat 7 dan 2/4 tambah 1/4 ialah 3/4 juta. Bagaimana nombor ni kalau nak tukar kepada bentuk perpuluhan? 3 ni bagi 4. Okay, 3 bagi 4. 4 kosong, tolak kosong, ada bagi 3, tak titik, naik atas, kosong, kosong. Letak je berapa kosong nak apa. Jadi turunkan kosong jadi 30, jadi 4 darab 7, 30. 4 darab 7, 28. Potong, 10 tinggal 2, ada 2 dan turunkan kosong yang kedua, 4 darab 5, 2. Jadi di sini bernilai sama dengan 7.75 juta. Dan kalaulah nombor ini diperlukan dalam nombor bulat, kamu pindahkan sebanyak 6 kali. Jadi ni tak tulis macam tu 7, 7, 5. Lepas tu bila alihkan banyak 6 kali, akan ada berapa? Ada 4 kosong lagi. Sebab 1, 2 4 kosong lagi. Sini 1, belakang ni ada 3 lagi. Jadi 7.750.000. Soalan C, 9 darab P sama dengan 0.027 juta. So, berapakah nilai P? Seperti eksperimen A dan B tadi, kita kena buat eksperimen untuk C juga. Kita kata 2 darab berapa sama dengan 6. Okey? Dalam kes ni darab. 2 darab berapa 6? 2, 4, 6. 2 darab 3. Jadi untuk dapat 3 tu, 6 bahagi 2. Akan dapat. Okey. Lebih profesional lagi ialah kita tulis sebagai 6/2. 6/2 tu maksudnya 6 bahagi 2. Okey, sebab nak ceritakan tentang pelajaran algebra, kamu pindah-pindahkan. Pindahkan, darab akan jadi bahagi. Tapi dia tak tukar tanda lah. Tak ada negatif. 3 juga. 6 bahagi 2. Di sini, jadi untuk dapat nilai P adalah 0.027 juta bahagi 9. Dan kita bahagi sajalah. Jadi 0.027 bahagi 9 dapat 0, tolak 0, tak ada. Dan titik ada, turun 0, naik 0, tolak 0, turun 2, 0 lagi, 0, ada bagi 2,
dan 7. Jadi 9 darab 3. 27. Jadi jawapannya adalah 0,003 juta. Dan nilai ni adalah sama dengan 3 per, ada 3, 1, 2, 3 ni. Jadi sini adalah per 1,000 juta. Itu kalau diperlukan untuk tukar pada pecahan. Kalau perlu tukar kepada titik perpuluhan, bukan, titik perpuluhan ni lah. Kalau perlu tukar pada nombor bulat, jadi 0,003 pindah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi belakang ni 3,000 sahaja. Bernilai 3,000. Itu dah nombor bulat lah. Okey. Soalan D. P bahagi 2 sama dengan 5 juta. Berapakah nilai P? Sekali lagi, eksperimen diperlukan. Berapa bahagi 2 sama dengan 5? Cuba. Teka je. 1 bagi 2 tak boleh. Bukan 5 lah. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, entahlah. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 pun entahlah. 6 bagi 2, 3. Okey, yang nombor tu akan lebih besar pada 6. Iaitu 10. 10 bagi 2 ialah 5. Betul ke? Cuba kira. Ambil kalkulator ayah ke? Okey? Atau buat dekat sini 10 bagi 2. Akan dapat 5. So, cikgu ceritakan apa kaitan. Jika apa bahagi 2 sama dengan 5, untuk memudahkan cerita, kalau bahagi ni kamu tulis macam ni. Per 2 sama dengan 5. Dan kamu boleh pindah 2 tu. Jadi dia akan jadi P sama dengan 5 darab 2. Nak cerita kalau bahagi, pindah dengan syarat nombor yang dibahagi lah ada nombor. Kalau nombor di atas ni P yang bawah tu cerita lain. Okay? Jadi untuk sebentar waktu ni, soalan pengenalan pada algebra saja. Dia dapat 10. Nak beritahu, kalau dibahagi dengan sesuatu nombor, nak tahu nilai tu, satu algebra bahagi dengan satu nombor, nak tahu nilai algebra tersebut, kena darab. Seperti keadaan ni. Jadi untuk tahu nilai P ialah 5 juta darab 2. Bila darab 2 tu, kita tulis darab sini lah. Darab 2. Jadi 0, 0, 0. Ni 3 kosong lagi. Dan 5 darab 2, 10. Itu jawapannya. Itu adalah nilai dalam nombor bulat. Okey, jadi untuk ni 10 juta. Okey, tak ada, dia bukan pecahan, bukan perpuluhan. 10 juta, 10 juta. Guys, kalau soalan E di mana ada tolak dan tambah, jadi P tolak 3/5 juta tambah 0.08 juta. Jadi seperti soalan A dan B dalam bahasa sekarang ni, untuk selesaikan ni, kamu fahamkan macam mana kita selesaikan A tadi. Jadi tambah akan jadi tolak, tolak akan jadi tambah. Dalam kes ini, nilai P boleh didapati dengan ambil nilai ni, tambah dengan nilai ni dan tolak dengan nilai ni. Jadi 115,096 tambah 3/5 juta dan tolak 0.08 juta. Dan sebabkan dia ada nombor bulat, ada pecahan dan ada perpuluhan, dalam kes ni cikgu akan tukar semua kepada nombor bulat. Jadi 3/5 juta itu ialah 3/5 darab 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 3 darab 1 juta ialah 3 juta dan bahagi 5. Jadi 3 juta
bahagi 5. 5 darab 6, 30. Habis. Okey, jadi kita belum guna lagi 5 kosong di sini. Jadi nilai ini ialah 600,000. Jadi kerjanya 115,096 kita akan tambah dengan 600,000 dan tolak dengan 0.08 ini. 0.08 ini kita tukar kepada nombor bulat dengan darab sejuta juga. Cuma kita alihkan je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4. Selepas nombor 8 tu ada 4 kosong. Jadi 80,000. Jadi dan kita buat cara lazim, iaitu ni tambahnya ni senang je. Jadi ni cikgu akan tulis di bawah ni lah 115,096 nak tambah dulu 469051 dan tolak saja dengan 80,000. 80,000 ni 5 angka saja, 5 digit saja. 50,000, 6 tolak 0, 6, 9 tolak 0, 9, 0 tolak 0 dan 5 tolak 0. Okey, ini tak boleh. Okey, 11 ni 6, 11 tolak 8 ialah 3 dan 6 tak tolak apa-apa, 6. Okey, jadi jawapan oleh itu nilai P ialah 635,096. Okey, F. P bahagi 7 darab 4 sama dengan 0.065 juta. Okey, bagaimana nak selesaikan ni? Seperti tadilah. Yang darab akan jadi bahagi, yang bahagi akan jadi darab. Maksud cikgu ialah P ialah 0.065 juta darab 7, okey? Dibahagi 7, jadi darab 7 kat sini, darab 4 dibahagi 4 dekat sini. Okey. Right, itu balik proses itu. Jadi sebabkan jawapan tu dia tak kata dalam bentuk apa-apa, jadi cikgu akan tukarkan dulu. Tak payah tukarlah, darab dan bahagi saja. Okey, dan kamu nak tukar pada nombor bulat, boleh, tak masalah. Jadi dalam kes ini cikgu tak nak tukar. Jadi cikgu akan ingatkan nak tekan kalkulator je, tapi tak boleh guna kalkulator kan. Jadi darab 7. Dan 5 darab 7 35. 6 darab 7 42. Tambah 3 45. 0 darab 7 0. Tambah 4 ialah 4. Dan 0 darab 7 0. Okey. So berapa? Sini tak ada titik perbulan, sini ada 3 titik perbulan, jadi 1, 2, 3. Jadi jawapan dia ialah itu baru untuk darab 7 tu. Belum bahagi lagi Jadi kita bahagikan, iaitu 0.455 juta bahagi 4. Jadi 0 bahagi 4 ialah 0, tolak 0, 0, dan tu naikkan titik, turunkan 4. Jadi 1, pada 1, 4, tak ada baki, turun 5, naik 1, tolak 4, ada 1, turun 5, 4 darab berapa? 15, tak ada kan? 4 darab 3, 12. 12, lepas tu ada 3, lepas tu kita letakkan kosong di belakang, akan jadi 30. Okey, jadi 30, 4 darab 7, 28. Dan sini ada 2. Turunkan kosong lagi. Jadi kosong sini. Dan akhirnya 4 darab 5, 20. Jadi jawapannya dalam bentuk juta ialah 0.1137 juta. Pastikan kamu tulis juta itu. Ataupun kamu nak tukar pada nombor bulat, kamu pindahkan titik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahkan 1 kosong lagi. 113,750. Ini tanpa
juta. Okey, lepas tu cikgu tak nak tukarlah pada bentuk pecahan. Nanti complicated nak tukarkan daripada pecahan paling ringkas. Seterusnya G, P tambah 4 darab 0.3 juta sama dengan 158. Kalau ada tambah dengan darab, kena selesaikan darab dulu. Okey? Lepas tu bawa pindah. Dan baiklah. Sebab nanti kalau cikgu ajar kamu pindah terus, akan menimbulkan kekeliruan. Okey? Jadi susah sikit. Saya ajar Jadi kita nak dia 4 darab 0.3. 0.3 darab 4 apa? 0.3 darab 4. Dapat 12. 1. Tadi 1.2. Jadi soalan ni jadi P tambah 1.2 juta sama dengan 158 juta. Lepas tu barulah kita gunakan konsep tadi tu, kita pindah. Okey, tambah pindah jadi tolak. Jadi P sama dengan 158 juta tolak 1.2 juta. Okey. Nak dalam bentuk apa ni? Nak bentuk pecahan ke perpuluhan? Mana-mana je boleh Bentukan ni lah. 1.2 ni ialah 1/2 per 10. Okey? Buat 1 titik perpuluhan. Selepas titik ni satu nombor je, jadi perkan dengan 10. Jadi yang ini boleh potong sifir 2. 1 dengan 5. Jadi dia akan jadi 1/5/8 juta. Okey, cikgu tak nak tulis juta banyak kali. Cikgu akan buat bracket. Tak bracket macam ni. Tolak 1/5 juta. Tulis sekali boleh jadi. Tapi kena buat bracket lah. Maknanya kamu kena buat ni. Tapi jawapan dia juta. Okey, jadi samakan bawah dia tu penyebut kan. Jadi ini 8 darab 5, 5 darab 8 lah. Sebab sifir 8 tak ada yang kena dengan 5 kecuali 8 darab 5. Darab 5, darab 5, darab 8, darab 8 di 1/25/40 tolak 8/40 juta. Sama dengan, okey 1 tolak 1 habis kosong. Jadi 25 tolak 8 lah 17. Jadi jawapan dia 17/40 juta. Ya, so nak tukar dalam bentuk lain ke? Nak tukar pada perpuluhan? Buatlah 17 bahagi 40. Okey, sifir 40 tak ada. Kosong. Bagi 17. Tak titik, tak kosong, balik kosong lah. Dan 40 darab 4, ni titik dulu. 160. Ada baki 10, turun kosong. Jadi 4 darab 2, 80. 4 darab 2, 80. 40 darab 2, 80. Ada baki lagi 20. Turun kosong lagi, dekat kacau sini. Jadi 40 darab 5. 200. Okey, jadi sama dengan 0.425 juta. Dan ia juga bernilai 0.4 ni, maknanya sini ratus ribu. Jadi 425,000. Sama juga kalau kau mau pindahkan sebanyak 6 kali. Di sini ada 3, ambil 3 tu dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 425. Soalan H. P tolak 4/5 juta darab 6 sama dengan 2.09 juta. Apakah nilai P? Ada tolak, ada darab. Kita kena selesaikan darab dahulu. Jadi 4/5 darab 6. Jadi 4/5 darab 6, kita akan dapat 24/5. Okey, ini per 1. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. Kalau 24/5 ni, kalau kita nak tukar, sebab ni perpuluhan, cikgu nak tukar perpuluhan lah kot.
Jadi 24 bahagi 5. 5 darab 4, 20. Ada bagi 4, tak titik, tak kosong sini. Jadi 5 darab 8, dia 4.8. Di sini jawapan dia 4.8. Jadi P tolak 4.8 juta sama dengan 2.09 juta. Jadi seperti soalan B tadi, tolak, pindah sana. Pindah tu melintasi tanda sama dengan, penting tu. Di P adalah 2.09 tambah 4.8. Buat bracket sini, tak payah tu juta tu 2 kali. Okey, jadi 2.09 tambah 4.80. 498.6. Jadi jawapan dia adalah 6.89 juta. Ini adalah 689 per 100 juta. 42 titik perpuluhan. Sama dengan 6.890.000. Pindahkan titik ni sebanyak 6 kali ke sebelah kanan. Kamu akan dapat 890.000. Of course lah 6 juta depannya. Soalan I, P tambah 1.04 juta bahagi 16 sama dengan 1 juta. Berapakah nilai P? Ada tambah, ada bahagi. Kita kena bahagi dahulu. Sama ada nilai ini nak tukar kepada nombor bulat atau tidak. Jadi ini cikgu nak tukar pada nombor bulat. Jadi akan jadi 1.040.000. Kamu pindahkan titik perpuluhan tu. Jadi 1.04.000. Kita bahagi dengan 16 dahulu. Apa teknik lain? Bahagi sajalah. Bahagi saja iaitu dalam bentuk juta tu. Tapi cikgu nak tukar nombor bulat. Jadi 10, 1 tak boleh bagi 16. 10 pun tak boleh. Tapi 104 yang boleh. Tapi 16 tak apa-apa. Cikgu tukar sajalah 16 darab 5. 6 darab 5, 0 naik 3, 1 darab 5, 80 baru. Jadi 16 darab 6, okey, 6 darab 6, 36. Dan kemudian 1 darab 6, 96, 04. Ni dah dekat sangat lah. Dah dekat sangat. Jadi kalau kita tengok baki nanti, lebih pada 16 baru tak betul. Jadi kita buat 6 di sini, 96, tolakkan. Ni 10 tinggal 9, 14 tolak 6 ialah 8. Ini tak ada kosong. Dan kemudian turun kosong, kita dapat 86 darab 5, 80 dan tak ada nilai kat situ ataupun ada kosong sini, 1, 2, 3. Jawapan dia 65.000 untuk jawapan ini. Jawapan 1.04 juta bahagi 16. Jadi kita kata P tambah 65.000 adalah sama dengan 1 juta. Dan nak tahu nilai P, kamu kena pindahkan nilai 65.000 ni ke sana, dia akan jadi tolak. Jadi 1 juta yang tolak 65.000 bukan terbalik. Terbalik tak boleh. Jadi tolak 65.000. Padamlah. Ya, 1 juta dan 65.000, 1 juta tolak 65.000, 1, 2, 3, sini ada 65. Jadi sini kosong lah. Ini boleh tak pula. Jadi ini 10 tinggal 9, tinggal 10, tinggal 9 dan sini 10. 10 tolak 5 ialah 5 dan 9 tolak 6 ialah 3. Jawapan dia 35.000. Ya ke? Tak betul. Rupanya 9 dia ada lagi. Macam tak logik. Jadi patutlah. Jawapannya ialah nilai P ialah 935.000.
Sampai kepada J. Dan cikgu dapati ini paling complicated nak diterangkan kepada student darjah 6. Okey. Tahun 6 ya. Alright, 1/7/10 juta tolak P. Tolak berapa dan bahagi 10 sama dengan ni. Okey. Sebabkan dalam bracket, kita kena selesai bracket. Tapi macam nak tolak? Mana tak boleh tolak ni. Okey. Jadi kita pindahkan 10, bahagi 10 dan dia pergi sana kan jadi darab. Seperti yang kita buat sebelum ni. Kalau bahagi, jadi darab. Jadi, 1/7/10 juta tolak P sama dengan 0.081 juta darab 10. Ini cikgu tak ubah pun pada nombor apa-apa ya. Jadi di sini bila darab 10, pindah je 14. Jadi 0.81 juta. Okay. Jadi yang ini ada masih lagi sama. Tolak P. Okay. Yang ini kamu kena faham pula. Algebra kita ni yang adalah negatif. Jadi cikgu buat eksperimen sikit lah. Okay. 10 tolak berapa? Dulu kotak kosong kan? Sama dengan 4. 10 tolak berapa? 4. Jadi untuk tahu nilai tersebut, 6 kan? Tengok 10 dengan di nombor di sini, tolak nombor di sini. Okay. Tapi kotak ni sebenarnya dalam susunan dia tu, kotak ni macam ni. 10 tolak 4 sama dengan kotak. Kotak tu dipindahkan. Kenapa kotak tu dipindahkan? Sebab cikgu dapati nilai kotak tu nilai yang negatif. Kenapa sebelum tak berguna? Berguna. Okay, cuma tak ada algebra tu sendiri yang negatif. Kat sini, algebra tu yang negatif. Kita akan pindahkan algebra ke kanan. Dan 1/7/10 tolak 0.81 juta. Okey, jadi ini negatif, positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif. Okey, jadi kamu dah belajar ni advance sungguh tu. Cikgu belajar dulu masa kita berapa baru belajar macam ni Okey. Jadi 1/7/10 ini 7 bagi 10. Cikgu nak tukar pada perpuluhan. 7 bagi 10 kosong. 7 tak titik. Tak titik letak kosong kosong. Berapa kosong? Start dengan 1 boleh. Nak terus 2 boleh. Okay. Jadi 7. Dapat 70. So yang ni tak payah guna lah. 0.7. Jadi dia akan jadi 1/7 tolak 0.81 juta. Itulah nilai P. Kita selesaikanlah. 1/7 tolak 0.81. Ini 70 lah. 70 tak ada tolak. Jadi pinjam. Dengan 6 di 10 tolak 1 jadi 9. 6 tolak 8 tak boleh. Ambil 16. 16 tolak 8. Jadi 16. Kosong sini. 6 tolak 8. 8. Jadi jawapan ni 0.89 juta. Itulah nilai P yang kita cari. Bernilai 890,000. Ataupun bernilai 89/100. Ni bukan satu bukan satu ni. Ni aku nak buat dalam bentuk pecahan. Okey. Semua tu sama. Okey, jadi itu dia soalan terakhir untuk muka surat 41. Jumpa lagi pada pusingan lain nanti insya-Allah.